Menarik betul cerita kita tengok kat program tadi kan? Rasa macam nak tengok lagi sekali je. Jom kita tengok lagi esok nak. Amboi, Ani. Aku boleh je. Ajaklah Cini sekali lah. Okey. Boleh? Tak ada hal. Tapi kau belanja, okey? Alah, sampai hati. Aku bergurau je lah. Aku dah tak mau makan betir jagung ni lagi lah. Dah kenyang perut aku ni. Wah, kuatnya kau sendawa. Tak sopan betul. Minta maaf. Nah ni, aku dah tak mau betir jagung ni. Kalau kau tak mau, aku buang je lah Jangan. Sampai hati. Tak baik tau membazir makanan. Itulah. Aku kata beli satu dah cukup. Tapi kau degil. Nak juga beli sampai 2 kotak. Kan dah tak boleh habis? Yelah. Aku salah. Habis tu, apa aku nak buat dengan betir jagung banyak-banyak ni? Meh. Bak sini betir jagung tu. Aku tahu apa nak buat. Simpan betir jagung tu dalam bekas makanan ni. Macam ni baru betul. Tak membazir makanan. Malam nanti, boleh makan lagi betir jagung ni kalau nak. Okey. Tunggu sini kejap. Aku nak buang kotak betir jagung ni. Tunggu Okey. Ada potong sampah.